mengubati sakit perut dan bisa-bisa sendi bagi wanita yang baru lepas bersalin. Kat depan saya ni ialah pokok daun sekentut. Seperti namanya, baunya tidak disenangi. Ini kerana baunya seakan-akan bau sulfur. Pokok sekentut ni dia punya pucuk sangat-sangat baik dibuat ulam bagi wanita yang baru lepas bersalin dan juga yang sedang pantang, kerana ia boleh membantu membuang angin dalam badan. Jadi kepada yang sedang dalam berpantang, sangatlah baik untuk mengambil daun pokok sekentut ni untuk dijadikan ulam-ulaman sepanjang dalam berpantang. Selain itu juga, daun pokok sekentut ini dijadikan bahan untuk merawat masalah cacing bagi kanak-kanak. Tetapi cara pengrebusannya ialah ianya perlu dicampurkan dengan beberapa biji bawang putih dan direbus, lalu dimandikan kepada kanak-kanak yang mengidap masalah cacing.